Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama sekali, alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah. Allah masih lagi memberi kehidupan, kesihatan, kelapangan. Dan kita syukur Allah pilih kita untuk kita berada di dalam majlis ilmu. InsyaAllah pagi ini kita sambung apa yang kita tangguh pada minggu lepas. Minggu lepas 21/9 kita baca muka surat 7 ayat 40 dengan 41. InsyaAllah pagi ni kita sambung ayat yang ke-42 insyaAllah. Muka surat yang ke-7. Baik, sebelum kita sambung, sukarela siapa nak baca dua ayat 40 dengan 41, dipersilakan. 40-41. Ya Bani Israel sampai wa aminu bima. Ya Encik Su, sila. Apa-apa tak apa, laki pun boleh, buah boleh. Rijal pun boleh, an-nisa pun boleh. Sila. Minggu lepas Kak Miah baca. Betul Kak Miah. Minggu ni siapa sila? Amal ni laki pun ada 4 orang. Nisa. Dipersilakan. Tak ada orang nak baca, ustaz nak baca. Cikgu, boleh ya? Cikgu Nahaya boleh semangat. Sila. Boleh boleh dah, lama dulu boleh. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi wa awfu bi'ahdi Bukan ufi. Bukan ufi. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaha farhabun. Ya. Wa iyaya farhabun. Tak apa. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Ya. Wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ya. Baca ya. Boleh, makna boleh. Ya Bani, wahai anak-anak. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ya. Uzkuru, ingatlah oleh kamu, ya. Ni'mati, akan nikmat aku, ya. Allati yang an'amtu, yang aku telah anugerahkan kepada aku telah beri nikmat. Aku telah beri nikmatkan. Alaikum, ala atakum kamu. Alaikum, atas kamu. Wa aufu, dan tunaikanlah. Tunai boleh, sempurna boleh. Sempurnakan oleh kamu. Sempurnakanlah oleh kamu. Bi'ahdi, dengan janji ku kepadamu. Dengan janji aku. Dengan janji aku. Asalnya bi'ahdi, ya tu aku. Bi'ahdi dengan janji aku. Ufi, aku sempurnakan. Bi'ahdikum, dengan janji. Dengan janjimu. Kamu sempurna janji aku sempurna janji kamu. Wa iyaya, dan kepada akulah. Akan aku. Iya tu akan, ya tu aku. Wa iya dan akan, ya aku. Dan kepada aku. Dan akan aku boleh. Farhabu ni fa satu makna. Fa maka Fa maka irhabu satu makna.
Ni satu makna. Tiga tu. Kamu harus tunduk. Fa maka irhabu, takut oleh kamu, Takut oleh ni kamu akan aku. akan Tiga. aku, akan Kita Allah. baca tu farhabu ni tiga makna tu. Ya. Fa maka irhabu, takut oleh kamu, Takut ni kamu, akan ni aku. Akan aku. Maknanya Allah lah. Kamu kena takut kat aku lah kita. Wa aminu, Wa aminu, berimanlah oleh wa kamu, dan dan berimanlah oleh kamu bima bima Bi- apa yang dengan apa yang anzaltu anzaltu yang telah Aku? aku turunkan, yang telah aku turunkan boleh. musaddiqan Yang membenarkan. yang membenarkan. Lima, bagi apa yang Ma'akum, ma'akum, Ma'a- bersama kamu. bersama kamu. Wala- Wala, dan jangan takunu kamu jadi awal. awal Yang awal, yang mula, yang awal, pertama boleh. yang mula. Kafir, Kafir, yang kafir, yang kufur, yang kufur. Bihi, bihi, dengannya. dengannya. Alhamdulillah. Wala, dan jangan Tashtaru, tashtaru, asal ishtara ni kita jual beli. jual beli. Kita beli, mana kita tukar. Tukar. Jangan kamu tukar. Jangan kamu tukar Bi ayati, ayati dengan ayat-ayatku, samanan, samanan dengan harga harga qalila. qalilan yang sedikit. Maknanya apa? Bukan jual ayat Allah ni. Maknanya hukum hakam Allah tu kita tukar, kita ambil kepentingan dia yang sikit lah. Kita dekat dunia, dekat hidup, mati habis. Ke akhirat sampai ke dalam syurga. Wa dan Iya sama. iya akan aku. Fa maka Ittaqu, bertakwalah kamu oleh kamu akan ni aku. akan aku. Sama farhabu ni, sama fattaqu ni. Fa maka ittaqu, bertakwalah kamu, ni akan aku. Baik, alhamdulillah. Boleh dah. InsyaAllah teruskan. Lain pun boleh insyaAllah. Baik, kita sambung pagi ni. Ayat yang ke 40, 42 dengan seteruslah insyaAllah. Kita baca 3 ayat kot pagi ni. Ayat pendek-pendek. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan la ni kita kena lajangan. Macam mana kena lajangan? Hilang nun. Asalnya talbisuna, ada nun. Bila nun hilang ganti alif, la depan tu lajangan, mudah. Dan jangan talbisu ni kamu campur adukkan. Kalau kita baca talbasu apa dah? Kita tak baca talbi, kita baca talba. Ada nanti kita jumpa talbasu. Kamu pakai. Pakaian, labis. Melabis ni pakaian. Bila kita baca talbi, kamu campur adukkan. Bila kita baca talba, kamu pakai. Tu lagi Ustaz jelas. Bahasa Arab dekat-dekat talbisu. Kan dalam ayat Quran, wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq. Mereka pakai pakaian berwarna hijau yang halus dan yang kasar. Jadi jangan kamu campur adukkan. Hai Yahudi, hai ahli kitab, jangan kamu campur adukkan. Okey, al-haqqa akan yang benar, bil batil dengan yang salah. Ditukar ayat-ayat Allah ni. Dia ubah hanya sifat peribadi akhlak Rasul dalam kitab mereka. Itu dia yang kata Yahudi ni, Nasara ni. Okay. Pertama yang Yahudi lah. Wa taktumu, dan kamu sembunyikan. Maknanya dan jangan kamu sembunyikan. Itu makna dia. Sebab disambung dengan wa. Tadi la jangan, sambung dengan wa, maka wa tu dan maknanya lepas wa tu ada jangan. Dan jangan kamu sembunyikan. Kalau kita baca wa taktumu, dan kamu sembunyikan. Dan jangan kamu sembunyikan. Okay. Al-haqqa akan yang benar. Apa yang kau sembunyi? Hukum hakam, lepas tu sifat peribadi akhlak Rasul SAW dalam Taurat. Kan Allah sebut dalam Taurat, dalam Injil ni dia peribadi akhlak Rasul mereka sembunyi lah. Disembunyikan supaya orang tak tahu. Okay. Wa antum, walhal kamu, wahai ahli kitab, sedangkan kamu ta'lamun, kamu tahu tentang salah dosa dia. Sembunyi ayat-ayat Allah, ubah ayat-ayat Allah. Okey. Baik, tu ayat yang ke-42. Kita tengok kaedah dia sama je. Kaedah.
Kamus ada hafal. Tugas kita apa makna. Okay. Boleh hafal ayat lagi cantik ya. Baik, kaedahnya sama je. InsyaAllah minggu depan minta dia belum cerah lagi. Kelabu lagi, kelam. Nama nak hujan tak? Okey. Sama yang kaedah dia fi'lul madhi, perbuatan telah. Ya. Makan dah, Ustaz, makan dah, telah lah tu. Madhi nama dia. Sini ganti nama. Sama dengan kita, saya, dia, kami, mereka, ganti nama tu. Syarat namanya dhamir. Dhamir. Kemudian perbuatan sedang. Mana Ustaz Wahid tu duduk tengah makan. Itu namanya sedang. Fi'lul mudhari'. Kenal lah. Kemudian datang perbuatan suruh. Ustaz pergi makan. Suruh dia tu. Namanya fi'lul amar. Amar tu suruh. Amara ya'muru. Mur. Baik. Kita ambil ganti nama yang kita jumpa lah. Ustaz dah tulis tu ada berapa dah? Kita jumpa dah. 9. Cuba tengok. Ada 9 dah kita jumpa. Ya. Ada 5 lagi. 5 lagi cukup 14. Okey. Jadi kita ambil yang kita jumpa pagi ni apa dia. Sebab tu ada tulis tu. 9 tu ada lah. 9 tu ada. Baik. Wala dan jangan. Perbuatan telah dia. Apa dia? Labi ke laba? Labasa ke labisa? Kalau labisa, pakai. Kalau labasa, campur aduk. Okay? Ataupun kelabu. Dah campur aduk ni kelabu. Okay. Labasa yalbisu. Wazan fa'ala. La basa. Wazan fa'ala. Okey, domainnya tanda dia fathah di akhir. Tanda dia kita kenal. Fathah di akhir. Kalau sedang, tanda dianya ya. Jadi kita baca tu. La yalbisu. Kalau yalbasu, pakai. Kalau yalbisu, campur aduk. Yalbisu. Okey. Kalau mereka, dia berdua kita jumpa, kemudian kita ambil mereka. Kita ambil yang kita akan jumpa. Wa alif. Okay. Baik. Ini kita jumpa apa? Kamu Ya, mereka, engkau, kamu. Kalau kamu, talbisuna. Depan ada ta, belakang wanun, tanda kamu. Perbuatan sedang. Ta, waw, nun. Okey, tiba-tiba dimasuki oleh la jangan. Kalau kita baca lagu ni, jadi apa ni? La talbisuna. La ni lati dah. Sebab ada nun belakang ni. Tiba-tiba bila masuk la jangan, nun ni hilang. Dia ganti a. Sebab tu namanya ni, la ni huruf jazam. Harfu jazam. Okey. Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Mana jazamnya hilang nun. Okey, hilang nun. Tu jazam. Nanti kita huruf nasab, huruf jazam. Okey. Baik. Jangan kamu campur adukkan. Allah kata kepada Bani Israel. Al-haqqa akan yang benar. Hak tu benar lah. Yang haknya lagu ni. Yang betulnya lagu ni kan. Bi dengan batil. Batil yang salah. Batal. Yang salah. Ya. Kemudian disambung dengan wa. Disambung dengan wa. Okay. Wa ni dalam kita belajar namanya wa huruf apa? Lama boleh tahu. Huruf ataf. Wa ni dia akan sambung cerita. Cerita depan ni cerita apa? Cerita jangan. Boleh tak? Jangan kamu campur adukkan akan yang benar dengan yang salah. Kemudian dia sambung dengan wa. Wa ni sambung cerita ni lah.
Cerita ni cerita apa? Cerita jangan. Maka wa ni jadi, lepas wa ni ada jangan lah. Dia tak sebut wala sini. Ya, tak payah dah, tak perlu dah. Nah, wala taktumu tak payah dah. Dia terus wa taktumu makna dan jangan. Okey. Sebab tu kita jumpa kalimah taktumu ada na nak belakang. Tak ada. Ni taktumu saja. Ni. Boleh. Pasal apa hilang nun? Ni pun hilang nun. Sebab ni lah jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu sembunyikan. Makna di sini adalah jangan. Okay, sebab tu disambung dengan wa ni. Wa huruf ataf. Ustaz tak suruh apa? Wa fasumma au am imma balalakin, ni huruf ataf. Yang sebut ya, sebut. Tak apa, nanti saya putus set lagi. Insya-Allah. Tu hak lama tu kadang-kadang tak masuk kan. Tapi insya-Allah tu yang baru tu ada. Ada kot yang ni tak. Dah cuma nak kena putus set lainnya lah. Simpan sini sikit. Quran patut tak belakang. Yang ni ada kat. Tak apalah. Ni hak lama koyak lah. Tak apa, tak payah, free. Duk main mengaji ni. Ilmu pun ke mahal dah. Tak apa. Boleh lah. Dalam tu ada Kak Mia. Kak Mia tengok huruf ataf, huruf jazam, huruf nasab, huruf menjazamkan dua fi'il. Ada dalam tu belakang. Janji mai ya. Janji mai ya. Kalau tak mai tak nampak. Bila mai kita jumpa. Okey. Wa taktumu, dan kamu sembunyikan mana? Dan jangan kamu sembunyikan. Baik. Tanda kamu tawa, asalnya tawanun. Kerana adalah jangan ni, nunnya hi. Baik, perbuatan telah dia. Buang ta. Ta dengan wa alif ni tanda kamu. Tinggal kaf, ta, mim. Katama. Katama wazan fa'alah. Katama. Saya dulu masa duduk belajar ni, saya ingat ketam padang kita berjalan dia sembunyi masuk dalam petak, dalam pari, dalam lubang. Saya ingat katama ni sembunyi. Okay, katama kalau sedangnya yaktumu. Katama yaktumu, sembunyi. Katama telah menyembunyikan oleh ia. Tanda dia sama fathah ni. Tu tanda dia. Okay, Kalau sedang, tanda dianya yaktumu, dia sembunyikan. Okey. Kalau kamu taktumuna. Kemudian kerana disambung dengan la tadi, la jangan, maka nunnya hilang lah. Ya. Taktumuna, hilang nun. Jadi wa depan tu wa dan jangan. Dan jangan kamu menyembunyikan. Kamu ni siapa dia? Ahlu kitab lah, Bani Israel tadi. Kita boleh bunyi ayat Quran boleh? Tak boleh lah juga. Yang kata tu ahlu kitab, kita tak apa, jangan. Dan jangan kamu menyembunyikan al-haqqa, akan yang benar, yang betul, jangan sembunyi. Ya. Wa antum walahal kamu, sedangkan kamu ta'lamun. Mana ta'lamun? Nombor satu kita kenal siapa dia ta'lamun ni. Kamu, ada ta, ada wa. Mudah kita tengok. Baik, saya tulis. Ta'lamuna. Depan ada ta, belakang ada wa nun. Tanda kamu. Okey. Kalau Ustaz suruh cari perbuatan telah, buang ta, buang waw, buang nun. Kerana ta, wa nun ni tanda kamu. Tinggallah ain, lam, mim. Tu kaedah dah. Kaedah. Ain, lam, mim. Nak baca apa? Alama ke? Dia ada tiga ke? Alama. Satu. Dua. Alima. Satu lagi. Aluma. Alama ke?
Alima ke aluma ke? Dia tiga ni tak pergi kat lain dah. Macam mana nak tahu? Kadang-kadang kita jumpa dalam Quran alama. Kalau tak jumpa nak cari ke dah? Buka kamus tulak. Kat mana? Alama ke alima? Alima. Alima. Alimallahu annakum. Alima. Kan dalam Quran kan? Cerita puasa kan? Apa puasa kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Lepas tu kan? Allah sebut kan? Alimallahu annakum kuntum takhtanu kan? Allah tahu kamu mengkhianati diri kamu. Itu ada. Apa dah? A'lamu? Alama. Kami kata kalau alaman jadi apa? Saya tak tahu. Kena buka kamu mudah ya. Kamu. Sebab kita bukan orang Arab. Ya, baik Ustaz buka tengok ada alamah. Huruf ain, cari huruf ain. Dia ada madhi mudhari' sekali. Madhi mudhari' sekali. Nah, tulis jauh ya. Ada yarumi pada? Dia yarumi. Tak apa. Masing-masing ya Allah beri ya. Saya alhamdulillah Allah beri lagi. Alama. Tak ada alamah. Yang ada alama. Kalau alama apa dia? Alima tahu. Kalau alama wazan fa'ala. Alama yu'allimu. Kalau alima dia alima ni bukan alama. Alima tahu. Kalau alama bagi orang tahu, maknanya mengajak. Mengajar alama. Alama tak ada kat mana ni. Okey. Okey. Boleh tak? Jadi alima wazan fa'ila. Okey, alima. Telah mengetahui oleh ia. Kalau sedang ya'lamu. Dia mengetahui. Alima telah tahu dia. Ya'lamu dia tahu. Ya'lamu. Okay. Boleh? Okey. Kalau kamu tak lama lah. Tak wano kan? Tak lamuna. Okey. Jadi Allah kata wahal kamu, sedangkan kamu tak lama kamu tahu. Awak nak tahu? Kamu tahu kata salah dan dosanya semuanya ayat Allah. Mana boleh? Okey. Baik. Itu ayat yang pertama. Boleh dekat tu? Boleh tak? Okey. Alhamdulillah. Rabbi zidni. Yang tu jangan lupa. Allah ajak Rasul kan? Pagi tadi lepas subuh kita kata apa? Satu zikir yang Rasul ajak kita supaya kita jangan tinggal. Apa dah? Cikgu, lepas subuh apa zikir? Itu yang Rasul ajak dalam doa pagi. Allahumma inni as'aluka ilman. Tiga benda kan? Nabi tak tinggal.
ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Allah qabul amalan kita. Okey. Jangan tinggal zikir. Baik. Tu ayat nombor. Kalau tak tulis macam ni apa dia? Tak tulis macam ni. Nak baca amala ke amila ke amula? Ha? Tadi lima. Ni amila ni apa dia? Yang ni lima alim. Yang ni amila amal. Amila telah beramal oleh sama wazan fa'i. Kadang-kadang kita silap baca lah. Ya, kita jadi imam. Ya. Ya. Wa antum ta'malun. Padahal wa antum ta'lamun. Kita baca wa antum ta'malun. Jangan buat dekat huruf yang sama. Aim lam mim sama. Yang ni amila, yang ni alima. Yang ni alim, yang ni amil. Okey. Amil amal lah. Kalau alim mengetahui lah. Okey. Baik. Ayat yang kedua. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah suruh ahli kitab. Kat kita Allah suruh tak? Allah suruh lah juga. Yang kata Allah suruh ahli kitab, kita tak payah mayang. Jangan. Okay. Baik. Wa aqimu. Apa nak aqimu? Perbuatan suruh. Ingatlah. Perbuatan suruh. Alik baca ke mana? Ke atas, ke bawah, ke depan? Saya nak tanya. Alik baca ke alik baca ke atas. Kita kadang-kadang perbuatan suruh kita baca ke bawah dah. Izhab, pergi oleh engkau. Uktub, tulis oleh engkau. Ni alik baca ke alik baca ke atas. Bila alik baca ke atas, perbuatan telah ada berapa? Ustaz dah beritahu dah 2-3 minggu yang lepas. Kalau alik baca ke bawah, izhab, pergi oleh Kalau uktub, alik baca ke depan, tulis oleh yang ni alik baca ke atas. Minu. Alik baca ke atas. Perbuatan telah ada berapa huruf? 4. Ingatlah. 4 huruf. Habis perbuatan telah dia apa dia? Aminu, beriman oleh kamu. Kalau telah beriman ia amana, 4 huruf kan? Asalnya mana? Asalnya mana wazan ala mana yu'minu. Ya. Okay. Mana? Kita badal lah, kita tak baca mana, kita baca badal kepada alif lah. Sebab hamzah tu baris atas. Ya. Kalau baris bawah, kita badal kepada ya. Ya. Itu ni. Kita tak baca itu ni. Kita badal. Ada orang baca itu ni. Tak imam pun baca. Bila kita tegur, kadang-kadang nanti mau terima. Ada saat kita jumpa kan, kita tak baca itu ni, kita baca itu ni. Itu namanya mak badal. Kak Miah tahu lah, dia duk ngajak. Okay. Baik, tadi kita jumpa mana padang lah. Mana, kita tak baca mana, kita baca mana. Telah beriman oleh ia, kalau sedang yu'minu. Okey, kita nak buat perbuatan suruh. Kalau 3 huruf, kita tak nak ambil 3. Betul tak? Mati awal, mati tu 3 huruf. Kalau 4 huruf, macam mana nak buat? Ingat balik. Madi campur mudhari'. Ambil madi apa dia? Madi mudhari' min. Beriman oleh engkau. Ada dalam Quran kan? Kamu ayah kata ada amin. Beriman oleh engkau hai anak. Ada kita jumpa dalam Quran. Kalau ramai
aminu. Okey. Wa'alik ni wa'alikmu. Aminu, beriman oleh kamu. Kalau telah beriman oleh mereka? Amanu. Ni ami, suruh. Kalau telah amanu. Ya ayyuhallazina telah beriman oleh mereka. Bila kita baca ami, suruh. Bila baca telah. Kadang-kadang orang tanya, ustaz ni wa'alik ni mereka. Pasal apa wa'alik ni jadi mu? Okey. Ni ami. Boleh? Perbuatan su. Yang ni ama. Ama. Perbuatan telah. Okey, itu beza dia. Dulu tanya orang, awak ni rupanya yang ni ami, yang ni ama. Okey. Baik. Aminu, berimanlah oleh kamu. Ya. B dengan ma. Tak mana ni ayat mana? Wa aqimus solah. Sorry. Tu dah heran. Siapa pun tak cakap. Ustaz ni baca ayat mana ni? Tak apa. Sekurang-kurang dapat ilmu Dia silap tu ada hikmah dia. Duk sarah ayat minggu lepas tu. Siapa pun tak kata apa. Dia tahu wahid ni pergi mana. Baik. Aqimu. Sama lah alik baca ke alik baca ke atas. Baik, saya ambil terus perbuatan telah dia. Aqama. Asalnya aqama. Payah baca kan? Wazan af'ala. Aqama payah baca. Kita baca aqa. Nanti kita jumpa banyak lagi. Ata'a. Ya. Banyak lagi. Aqaba ni telah mendirikan oleh ia. Telah. Kalau macam ni, yang ni 4 huruf, aqama. Yang ni 3 huruf, qama. Qama apa dia? Berdiri. Qama al-ustaz. Ustaz telah berdiri. Qama imam. Imam telah berdiri. Okay. Sebab tu kita baca qad qamat. Dia telah berdiri oleh kita bila qamat qad qamat. Dia qad qamat telah berdiri oleh dia ni siapa dia? Laki ke perempuan? Kalau lelaki qama. Kalau qamat siapa perempuan ni? Atau bila kata qad qamatis salah, bila kita sambung kita baca ke bawah lah. Asalnya qad qamat. Okey. Tapi bila kita baca sambung kita baca qad qamati, telah berdiri oleh ia. Dia ni siapa dia? Solat tu lelaki perempuan? Perempuan. Ya, boleh. Tok bila duk qad qamat kita duduk. Dia. Banyak lagu tu saya duduk dalam masjid. Saya tegak tengah-tengah masjid. Qad qamatis salah, qad qamat sembang melawak. Allah kata ni semayang berdiri lah. Dia. Ada setengah tu dia duduk semayang sunat. Bawa Allahu Akbar. Tok bila qad qamat dia semayang juga. Berhenti. Jangan semayang. Tu semayang sunat. Rasul kata bila solat fardu didirikan, tidak ada solat tak ada solat sunat. Keluar je lah. Jangan bagi salam, keluar je lah. Ni kadang duduk semayang, baru takbir. Kalau tahiyat tu cerita lain kat dia. Ya. Baik, di sini aqama. Aqama ni mendirikan. Kalau berdiri lain, kalau mendirikan lain. Jadi aqama 4 huruf, kini kita baca apa? Yuqimu. Ia mendirikan. Kalau suruh ambil madhi, ambil mudhari'. Jadi aqim. Ya, mati kan. Kalau Allah perintah kepada Rasul seorang, Allah kata aqim. Aqimis salah. Bila sambung dengan ni, baca ke bawah. Ya. Kalau tidak jadi berat bacaan. Ya. Kalau kata aqim, aqim as-salah, berat. Jadi ringan dia aqimis salah. Ya, boleh. Dirikan oleh engkau akan solat. Kalau ramai
aqimu. Aqimu. Okey. Dirikan oleh kamu. Boleh. Ingatlah, alif baca ke a, perbuatan suruh alif baca ke atas, madinya mesti 4 huruf. Ingat, tu kaedah dia. Okay. Bila alif baca ke atas, madinya mesti 4 huruf. Kalau 3 huruf, alif baca ke bawah atau baca ke dia. Izhab. Ini uktub. Ya. Udkhul. Okay. Baca ke depan ke, baca ke bawah ke, 3 huruf. Tapi bila alif baca ke atas, 4 huruf. Okey. Wa aqimus solat, dan dirikan oleh kamu akan solat. Kemudian wa atu. Atu ni apa dia? Atu ni perbuatan apa? Telah ke? Sedang ke? Suruh ke? Suruh. Okay. Alif baca ke a, 4 huruf. Mudah ya? 4 huruf. Apa dia perbuatan telah dia? Mesti 4 huruf. Ata. Telah memberi oleh i. Asalnya taya tiu. Okey. Ata telah memberi oleh ia. Asalnya taya. Kita tak baca taya, kita baca ata, bandarkan. Okey. Okey. Kalau suruh ambil madhi campur mudhari. Apa dah? Ati. Wa ati zal qurba haqqahu, dah. Ati, berikan oleh engkau. Ya. Kalau seorang, ati. Tak mana Ustaz nak cari? Ya, nak cari dalam Quran. 12. Buka muka surat 284. 284. Surah Isra. Ayat dia ayat yang ke-26. Ayat 2 daripada bawah. Asal nak tengok ni, ati ni. Ya, ati. Yu'ti kita baca ati. Berikan oleh engkau. Okey, ada. Wa atizal qur. Ni apa ayat tu? Muka surat 284. Ayat 26. 3 bagi 3 pada bawah. Wa atizal qurba, ada. Ati. Nampak? Berikan oleh engkau. Okay. Kalau ramai, atu. Ya. Atu. Boleh? Kalau seorang, ati. Allah perintah Rasul kan? Wa ati. Dan berikan oleh engkau, wahai Rasul, kepada keluarga yang dekat. Okay. Hak dia. Apa hak keluarga dekat? Mak kita, ayah kita, dik bang kita, keluarga dekat. Kita nak bagi apa? Kita nak bagi duit, tak ada. Bagi apa je? Hubungan silaturahim. Satu kali. Duit pun nak bagi tak ada. Hubungan pun tak ada.
Allah, jauhnya keluarga lah. Lah ni masuk dalam geruk buat geruk keluarga. Tanya apa khabar? Lama tak dengar berita adik-adik. Dia pun jawab, okey bang, sihat semua, alhamdulillah. Wa ati, berikan oleh engkau. Kalau ramai, atu, berikan oleh kamu. Wa atu zakah. Beri, kita kata keluar, bukan keluar. Beri. Okey. Wa atu, dan berikan oleh kamu zakat, akan zakat. Okay. Kemudian warka'u. Ni semua suruh belakang. Kalau kita buang wa nak baca apa? Irka'u. Rokok oleh kamu. Perubatan suruh telah raka'ah ke raki'ah? Cikgu rakayah. Raka'ah ke raki'ah? Raka'ah. Dia. Wazan fa'ala. Kalau sedang yarka'u. Yarki ke yarku? Yarka. Raka'ah telah rokok dia. Kalau sedang yarka'u. Yarka'u imam. Oh, imam sedang rokok. Kalau suruh ambil 3 ti. Ni 3 huruf. Kaedahnya ambil 3. Yang kedua mati awal, mati akhir. Yang ketiga tengok huruf kaf. Jangan tengok madi, tengok mudhari'. Mudhari'nya ka lah dia. Tambah alif baca ke mana? Baca ke bawah. Kecuali kita sambung. Kita tak baca wa'irka. Kita baca warka. Kalau baca dia saja irka. Rokok oleh kalau olehmu tambah wa alif. Irka'u. Okey. Dan rokoklah oleh kamu bersama raki'in. Siapa raki'in ni? Orang-orang kenal dah. Mana tanda orang? Ada alif, ada ya nun. Okey. Apa makna di sini? Rokok oleh kamu bersama orang yang rokok. Apa makna dia? Semayang berjamaah. Kecuali kita tak boleh nak pergi semayang rumah tu tak payah. Tapi kalau pergi berjamaah. Okay, tu makna dia. Boleh cakap tu. Ni ada satu ayat ke ni? Okay, ada lagi 15 minit insyaAllah. Boleh lah insyaAllah. Wa aqimu, dan dirikan oleh kamu as-salata, akan solat. Nah, lagi wa atu, dan berikan oleh kamu. Ada orang kata tunai. Kalimah bukan kalimah tunai. Kalimah beri. Okay. Tapi kita guna tunaikan, buat keluar zakat. Bukan kalimah keluar. Kalimah beri. Nah. Apa dia kat mana? Apa dia? Datangkanlah oleh kamu. Kalau datang, dia 3 huruf, atah. Kalau datang, atah. Okay. Cuma bolehlah kita guna. Boleh kita tunai pun boleh. Tapi asal kalimah beri. Kalau datang, 3 huruf. Nah, datang, atah. Ni 4 huruf. Atah. Atah ni beri. Tu dari segi kaedah. Kalau datang, atah. Ya'ti. Kalau atah, yu'ti. Okay. Dah boleh kita guna tunai, boleh beri pun, boleh keluar pun kita keluar zakat gitu. Tapi asalnya bukan kalimah keluar. Okey, kalimah beri. Datangkan boleh, tak ada masalah. Jadi kita faham asalnya kalimah beri. Wa atu, dan berikan oleh kamu zakat, dan rokoklah kamu bersama orang-orang yang rokok. Okey. Kemudian ayat akhir kot pagi ni, satu ayat lagi, pendek ayat dia. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Depan tu soalan, adakah? Adakah? Allah tanya. Adakah? Ta'muru, mana ta'muru? Nombor 1 kita kenal ada ta, ada wa nun. Tandakah? Kamu. Kita kenal tak? Adakah ta'muru kamu? Kamu apa tak tahu. Tengoklah kamu apa? Kamu menyuruh. Ni daripada kalimah ni.
Alif mim ra ni. Amar, suruh kan. Jadi perbuatan telah dia amara, telah menyuruh oleh ia. Amara, telah menyuruh oleh ia. Amara, wazan fa'ala. Kalau sedang ya'muru, kan kita jumpa dalam Quran kan. Ata'muru, kan. Wa ya'muruna, okey. Amara muru, dia menyuruh. Okay. Kalau kamu tak muruna, kamu suruh. Allah tanya. Lepas tu kadang-kadang kita takut juga. Saya duduk cakap di masjid. Takut juga. Pasal apa? Ni Allah kata ni. Adakah kamu suruh orang buat baik? Yang kamu lupa diri kah? Suruh pergi masjid, kita tak pergi masjid. Suruh semayang, kita tak semayang. Ya. Suruh orang berhenti rokok, yang dia duduk merokok. tu kena, takut jangan. Jangan duduk merokok, budak-budak, yang dia merokok. Jangan. Tu Allah tanya kan. Adakah kamu menyuruh? Allah kata. An-nas akan manusia. Kamu suruh manusia dengan biri, mana biri? Kebaikan. Ya. Kamu suruh manusia buat baik. Pergi belajar lah, pergi mayang, pergi baca Quran dia kata. So anak dia pergi belajar. Yang dia tak mau pergi belajar. Tak jadi ya. Wa tansauna, wa dan tansauna. Kita kena tanda kamu. Ya. Ta nun sin tan sauna. Ni ada ta, ni ada wanun, kita kena ada kamu. Cuma kamu apa? Kamu lupa. Kamu lupa. Okay. Perbuatan telah apa dia? Telah lupa dia. Nama kita ni manusia ni. Nasiyah. Wazan fa'ilah. Sebab tu manusia ni pelupa. Kalau kebetulan lah. Nasiyah. Dia ni. Telah lupa oleh ia. Nasiyah. Wazan fa'ilah. Kalau sedang, yansa. Yansa. Dia lupa. Yansa. Kalau saya lupa, ansa. Ustaz, tak pergi dengan kedua orang saya. Ansa. Saya lupa. Okey, yansa. Okay. Nasiyah. Ya. Wazannya wazan fa'ila. Nasiyah, telah lupa oleh ia. Okay. Kalau sedang, yansa. Dia lupa. Kalau kamu, tansawna. Wa tansawna, dan kamu lupa. Kamu suruh orang buat baik, kamu lupa, kata Allah. Anfusa, akan diri-diri. Kalau satu diri, nafsun. Kita kata nafsu-nafsu kan. Kalau satu diri, nafsun. Kalau banyak, anfus. Anfus, kata ganda. Diri-diri kamu. Kamu suruh orang baik, yang kamu lupa diri kamu. Jangan. Okay. Wa antum, walhal kamu. Antum tu kamu, wa depan tu walhal. Sedangkan kamu. Walhal kamu. Tatluna. Tatlu. Ada ta, ada wanun. Kamu. Apa nak tatlu? Kamu baca. Daripada kalimah, kita kata tilawah. Tilawah. Asalnya talawa. Kita tak baca talawa, kita baca apa? Asalnya tilawah kan? Tilawah Al-Quran. Tala. Kita tak baca tala, kita baca apa? Kita tak baca talawa, kita baca apa? Wa ni ganti dengan apa? Ganti dengan ya, tala. Kita tala. Kita tak baca talawa. Kita yang kata tilawah. Tala kalau sedang, yatlu. Dia baca.
telah baca oleh ia. Kalau sedang, yatlu. Kalau kamu, tatluna. Okey. Baik, Ustaz tulis kamu lah. Tatluna. Ni ada ta, ni ada wanun. Kamu. Tala baca. Kalau dia baca, betul Ustaz tulis? Nak tanya. Betul Ustaz tulis ke ni? Dah nak tanya lah betul ke tak? Kak Miah jawab lah. Mesti ada waw, ada waw alik. Ya. Bukan mereka nak dia. Dia. Pasal apa kita tulis waw alik? Ni bukan mereka ni. Ni dia. Ya. Kalau mereka, yatluna. Ni ada waw alik ni. Pasal apa? Siapa boleh jawab? Kerana di belakang ni ada huruf huruf sakit. Boleh? Boleh? Kita tak baca dia. Yatlu. Ada ketikanya hilang lah. Kalau ada huruf jazam, kita baca yatlunya hilang. Okey. Ustaz. Buka muka surat 20 Quran. Muka surat 20 surah Baqarah. Apa kata doa Nabi Ibrahim di situ? Ayat pertama, wa yarfa'u Ibrahim. Ayat kedua, nah. Kemudian ayat yang ketiga tu. Bunyi doa dia Rabbana. Ayat 129 dah. Baris nombor 4 pada atas. Kemudian ni doa Nabi Ibrahim ni. Doa Nabi Ibrahim. Nah, Rabbana, nah. Wahai Tuhan kami. Nabi Ibrahim doa kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Wa dan ib'as. Ib'as ni bangkitkan oleh Engkau. Ya Allah, Engkau bangkitkan. Kata Nabi Ibrahim dalam doa. Kan Nabi Ibrahim bina Baitullah bersama anaknya Nabi Ismail. Itu ayat atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ibrahim dengan anak Ismail buat bina Baitullah. Kemudian ayat 2 tu Nabi Ibrahim doa. Ya Allah, jadikan kami berdua ni dua orang Islam. Ayat ketiga tu Nabi Ibrahim doa. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa dan ib'as. Engkau bangkitkan. Fihim, pada mereka. Pada penduduk Mekah. Okay. Rasulah, seorang Rasul. Siapa Rasul di sini? Muhammad SAW. Okay. Rasul ni minhum, daripada mereka. Bukan orang luar. Orang Mekah. Yatlu. Dia ada wa'alik tak belakang? Ustaz nak tunjuk yang ni lah. Okay. Yatlu. Kalau ramai, Rasul tu seorang ke ramai? Rasul. Seorang ke ramai? Seorang. Kalau ramai? Rusul. Rusul. Ni ada Rasul, ni seorang. Kalau ramai, Rusul. Jadi bila seorang, dia baca. Dia ni Rasulullah kita kan? Nabi Ibrahim minta dengan Allah, ya Allah, kau bangkit kepada orang Mekah ni seorang Rasul daripada kalangan mereka. Dia akan membaca ya, ayat-ayat Engkau, ya Allah. Okay, boleh? Nak cerita tu je lah. Nak cerita? Yatlu. Kenapa kita tulis wa alik? Sebab di belakangnya ada huruf huruf sakit. Boleh lah. Nanti kita jumpa lagi kalimah lain. Cukup lah tu dulu, nanti jumpa Ustaz Waqlah. Nak ambil hari ni juga. Ada lagi kalimah lain. Tak apa. Pelan-pelan. Boleh lah. Yatluna, dia bacakan. Okay. Tala yatlu. Kalau kamu, tatluna. Okay. Kamu membaca. Okay. Wa antum, walhal kamu, sedangkan kamu tatluna, kamu membaca kamu baca Taurat, kamu baca Injil. Kamu suruh orang buat baik, yang kamu lupa kamu tak buat baik. Tu dia. Okey, kamu baca kitab kan? Adakah fa maka la tidak? Adakah maka tidak, kita gunakan maka adakah tidak. Bukan kita ubah ayat Quran tak. Dari segi Melayu dia, maka dululah, maka adakah tidak. Tapi Arab, adakah maka tidak. Afala, adakah fa maka la tidak. Adakah maka tidak. Kita tak faham. Kita kata maka adakah tidak. Lah tanya.
Taqilun. Siapa taqilun? Kamu ke mereka? Ha? Taqilun. Kamu ke mereka? Kamu. Tawanun. Boleh lah? Ni ada ta ni. Ingatlah. Tawanun ke? Kamu. Taqilun. Taqilun. Ni ada ta, ni ada wanun. Kamu. Buang ta, buang wanun, tinggal aqala. Apa nak aqala? Berakal. Kamu tak ada akal, nak tanya. Kita tak kata kamu tak ada akal, kita kata kamu tak kamu tak erti. Kalau kamu tak ada akal tu kasar sangat bunyi kat mana dah. Kau tak ada akal. Okey. Bila kita belajar akal. Ya. Tak ada akal, tak faham. Tak erti. Tak guna akal. Alhamdulillah. Ingatlah kaedah dia no? Buang tanda kamu, tinggal ain qahlam. Apa pun macam tu lah kaedah dia. Apa dia katnya? Apa dia? Kamu? Kamu. Mana kamu ramai? Kalau seorang, engkau tak kilu lah. Buang wanu tu jadi tak kilu, engkau berakal. Engkau mengerti boleh, engkau faham boleh. Kalau saya erti, kilu. Saya ada akal, kan tak ada akal. Kilu. Okey. Ada soalan 3 ayat kita bagi ni. Apa dah? Kalau kita baca satu-satu, tu adakah? Fa maka. La tidak. Jadi maka adakah, maka tidak. Tu bahasa kita lah. Bahasa kita terjemah. Adakah, maka tidak. Kita guna maka, fa dulu. Maka adakah tidak. Jadi ayat tu jadi lagu ni lah. Fa la. Adakah, maka tidak. Kita baca fa la. Maka adakah tidak. Kita tak baca fa'ala, kita baca afala. Adakah, maka tidak. Maka adakah tidak. Kita baca gitu. Bukan kita ubah ayat Allah, tak. Kita nak bagi faham. Baik, Arab dia kata ini pen. Dah. Haza qalam. Ini pen, kita kata apa? Ni pen ini. Pen ini saya punya. Ini pen saya punya. Boleh lah faham. Ya. Sama ya, cuma dari si Arab kita kena ikut dia kan. Bukan dia ikut kita. Okey. Boleh lah yang ni. Adakah, maka tidak boleh lah, tak ada masalah. Tapi kita tak apa nak faham, kita kata maka adakah tidak. Okey. Maka dulu. Adakah, maka tidak, adakah, maka tidak, maka adakah tidak. Boleh. Nak guna adakah dulu pun tak apa. Adakah, maka tidak, tak ada masalah. Tapi nak bagi faham, maka adakah tidak, kamu mengerti, kamu gunakan akal. Okay. Baik, lain-lain soalan? Ada soalan? Boleh lah, insyaAllah. Sikit-sikit lah kita ambil sikit-sikit, 2 ayat, 3 ayat. InsyaAllah minggu depan, kita sambung 3 ayat bawah. Balik rumah, bagi lancar ayat 3 bawah. Wasta'inu tu sampai yunsarun, 3 ayat. Okay. Apa dia kat mana? Panjang. Zaman saya mengaji dulu semuka. Semuka Ustaz syarah. Dia syarah 2 ayat atas, bawah tu kita cari sendiri. Tu saya tu. Tahu susah payah dia. Lah ni saya tiap-tiap ayat saya bagi. Tiap-tiap ayat saya bagi. Saya pun boleh. Boleh. Baik, ada soalan? Tak kita nak tangguh. Okey, insya-Allah. Kau ada soalan tantang lain? Jarun, ada? Tak ada? Kena cek-cek. Okey, boleh ya, pelan-pelan. Okey, kalau tak ada kita tangguh sini. Terima kasih semua kerana beri sokongan kepada kelas ni. Dan doa kepada Allah. Minta dengan Allah. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Okey, yang baik benar daripada Allah, salah silap Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih.
Akhir sekalinya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.